Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat 27 Mac dan kita akan meneliti carta euro serta pound British bagi mengenal pasti potensi pergerakan pasaran. Seperti yang dapat dilihat, keadaan pasaran secara keseluruhan tidak banyak berubah dengan kedua-dua mata wang Eropah dan pound British terus kehilangan nilai berbanding dolar Amerika Syarikat. Walaupun euro agak stabil, pound menunjukkan turun naik harga yang ketara mencerminkan persaingan berterusan antara pembeli dan penjual. Data semalam tidak memberi kesan besar kepada aset berisiko. Walau bagaimanapun, tuntutan awal pengangguran Amerika Syarikat mencatatkan angka selaras dengan jangkaan penganalisis meningkat kepada 210,000 bagi minggu berakhir 21 Mac. Dalam masa yang sama, permohonan berulang bagi faedah pengangguran Amerika Syarikat menurun dan berada di bawah jangkaan pasaran yang membolehkan dolar Amerika Syarikat mengukuh. Namun begitu, tumpuan utama pasaran kekal kepada situasi di Timur Tengah di mana risiko operasi ketenteraan darat kini dilihat hampir pasti berlaku. Peserta pasaran sedang mengambil kira kemungkinan konflik berpanjangan yang boleh terus mengukuhkan dolar Amerika Syarikat. Selain itu, beberapa pegawai Fed turut berucap semalam dengan Michael Barr menyatakan bahawa pada masa ini tiada keperluan untuk mengubah dasar monetary, namun penggubal dasar perlu memantau data ekonomi yang akan datang dengan teliti. Ramai pegawai berkongsi pandangan ini, malah Stephen Miren yang biasanya menyokong dasar monetary yang lebih longgar kini telah mengubah jangkaannya. Sebelum ini, beliau menjangkakan 4 kali pemotongan kadar faedah, namun kini hanya menjangkakan 2 kali sahaja. Walau bagaimanapun, konflik yang semakin memuncak di Timur Tengah menjangkakan kemungkinan bahawa Bank Pusat mungkin terpaksa beralih kepada kenaikan kadar faedah. Perkara ini turut ditekankan oleh Presiden ECB Christine Lagarde semalam. Beralih kepada kalender makroekonomi hari ini, ia agak ringan. Pada separuh pertama hari, pedagang perlu memberi perhatian kepada data jualan runcit United Kingdom, tidak termasuk bahan api yang dianggarkan menurun sebanyak 0.8% pada bulan Februari. Ini boleh menambah tekanan kepada pound British yang telah berada di bawah tekanan sejak awal minggu. Kemudian pada sebelah petang, tumpuan akan beralih kepada data dari Amerika Syarikat. Universiti Michigan dijadualkan menerbitkan laporan sentimen pengguna, jangkaan inflasi dan keadaan semasa bagi bulan Mac. Memandangkan konflik yang berterusan di Timur Tengah dan kenaikan harga tenaga, kita mungkin melihat perubahan dalam bacaan data tersebut. Oleh itu, laporan ini akan menjadi penting kepada pedagang. Kemerosotan sentimen pengguna boleh memberi tekanan kepada dolar menjelang akhir minggu, sekaligus berpotensi membolehkan euro dan pound memasuki fasa pembetulan kenaikan. Selain itu, pegawai Fed Thomas Barkin dan Mary Daly juga dijadualkan berucap hari ini. Kenyataan mereka akan diberi perhatian oleh peserta pasaran, walaupun pendirian keseluruhan pegawai Fed dilihat jelas, iaitu mereka menyokong pendekatan berhati-hati sebelum membuat sebarang keputusan dasar yang besar. Dari sudut analisis teknikal, carta 1 jam euro US dollar menunjukkan bahawa kenaikan harga yang diikuti oleh false breakout pada paras 1.1556 akan menghasilkan isyarat penjualan dan menolak euro ke paras 1.1519. Penembusan dan kekal di bawah paras ini boleh menekan pasangan ini ke 1.1484 dan membuka laluan ke arah 1.1448. Pada paras ini, pembelian di rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran pergerakan sekitar 30 sehingga 35 pips. Pembelian di paras 1.1519 dan 1.1484 hanya sesuai selepas false breakout. Sasaran kenaikan adalah pada paras 1.1556. Jika harga menembusi dan berjaya mengukuh di atas paras ini, didorong oleh kelemahan sentimen pengguna dan peningkatan jangkaan inflasi di Amerika Syarikat, euro boleh naik sehingga ke 1.1588 dan berpotensi meneruskan kenaikan ke 1.1628. Pada paras ini, penjualan di rebound wajar dipertimbangkan dengan jangkaan pembetulan intraday sekitar 30 sehingga 35 pips. Penjualan di 1.1588 dan 1.1556 hanya sesuai selepas false breakout.
Bagi pound British pula, ia didagangkan sekitar paras 1.3339 iaitu di tengah julat mendata baharu di mana harga mungkin kekal sehingga penghujung hari. Kenaikan harga yang diikuti oleh false breakout pada paras 1.3366 akan membuka peluang penjualan dengan sasaran penurunan sehingga ke 1.3339. Jika harga menembusi 1.3366, penjualan wajar ditangguhkan sehingga harga mencapai 1.3394 melalui false breakout atau 1.3424 di rebound dengan sasaran pergerakan sekitar 25 sehingga 30 pips. Dalam senario penurunan di bawah paras 1.3339 akan menghasilkan isyarat penjualan dengan sterling berpotensi jatuh ke 1.3309. Penembusan di bawah paras ini boleh menolak harga ke 1.3284 dan seterusnya membuka laluan sehingga ke 1.3258. Pembelian boleh dipertimbangkan pada paras 1.3284 dan 1.3309 selepas false breakout, manakala pembelian di rebound sesuai dipertimbangkan di paras 1.3258 dengan jangkaan pembetulan intraday sekitar 20 sehingga 25 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.